Adik kamu ni istimewa. Istimewa pada kita semua. Abah tahu kamu semua sayangkan dia. Tapi Abah dah lantik penjaga harta untuk bantu dia. Abah nak pastikan bahawa dia tak teraniaya. Bukan sebab kamu semua tak mampu. Tapi Abah tak mahu kamu bergaduh pasal itu nanti. Abah nak pastikan semuanya teratur. Abah tahu dia tak akan faham apa yang Abah buat untuk dia semua ni. Tapi Abah harap dia dapat rasa kasih Abah walau Abah dah tiada.